Kita baca ni pula, Kitab Durratul Iman. Tanda kita sebagai hamba ni memang biasa minta pada Allah berdoa. Berdoa ni, doa tu pun ibadat. Ud'uni astajib lakum. Kamu berdoa pada aku, pasti aku akan perkenankan. Pasti maksudnya pahala dah confirm dapat. Lepas tu nak makbulnya, sebagai kita nak makbulnya, ikut akan Nabi sebut, kalau kita berdoa kepada Allah tu kena yakin sungguh-sungguh bahawa Allah akan terima doa tu. Doa penuh yakin, pasti terima doa aku. Contoh macam kita minta, ya Allah, janganlah kau balik-balikkan hati aku ni kan. Aku duduk atas jalan ibadat, jalan kebaikan ni, kau tetap aku duduk atas jalan tu. Jangan kau pergi seorang, kau pergi tempat lain kan. Bukan libal Bukan libal kulub. Kulub kan. Lam waw tu kan. Lam waw di depan. Kulub tu hati ya. Kalbu. Kalbu. Okey. Kita baca sikit di Kitab Durratul Iman, Permata Iman, yang bicarakan tentang rukun-rukun iman. Itu masih lagi dalam rukun iman yang kelima, iaitu beriman pada hari akhirat. Ini baca untuk lepas solat tu. Masa solat. Dua doa yang saya bagi ni, baca luar sembahyang boleh. Tapi yang terutama yang saya nak tekan kat sini, yang dalam sebelum tahiyat, sebelum salam tu, sambung yang itu kan. Baca sekali. Dua ayat ni. Salam akhir. Sambung yang mula-mula tadi, tahiyat akhir tu. Sambung yang doa mula-mula saya bagi tu kan. Terutama kat situ lah, sebab dalam sembahyang mustajab doa. Dalam sembahyang. Dalam sembahyang, lepas sembahyang. Lepas tu masa kita tahiyat akhir, tengok imam panjang macam kan. Tu saya pun imam baca apa ini ke? Macam saya tak jarang baca ni sebab saya takut panjang. Tapi kalau makmum baca je lah, tak masalah. Saya kalau sembahyang sunat saya akan baca dalam tahiyat kan. Di luar pun saya ada baca. Banyak saya tengok Imam panjang kan. atau ni kunut kan. Dalam kunut pun saya ada baca. Yang ini jauh dia. Yang baros ni ya. Sikit. Okey. Rukun iman yang kelima. Kita dah baca berkait dengan Dajjal tu. Sikit Dajjal, hikmat kewujudan Al-Dajjal, muka surat 75. Sikit ujung. Hikmat demikian itu, ataupun faedah kan, hikmah Allah jadikan Dajjal ni sebagai ujian dan cobaan terhadap manusia, supaya nampak nyata perbezaan di antara mukmin dengan yang bukan mukmin. Ke situ boleh tahu lah siapa yang ikut Dajjal ketika tu semuanya bukan mukmin belaka. Islam atas nama, munafik, fasik ni semua akan ikut Dajjal. Betul lagi kafir, betul lagi Yahudi. Orang beriman saja yang nampak di antara dahi Dajjal ni ada tulis kafarah, huruf kafur. Dajjal ni makhluk yang boleh berpengaruh orang ke, ataupun kekerasan untuk. Jadi pengaruh Allah bagi kelebihan dia macam macam magic, dia boleh buat macam-macam, sihir, ilmu hitam apa semua boleh. Tapi itu semua bukan hakikat dengan bantuan syaitan lah. Allah bagi kelebihan dia dengan bantuan syaitan. Sekarang ni pun ilmu sihir tak kau izin kan, dengan bantuan syaitan. Sama, Dajjal sama. Boleh bunuh orang, boleh hidupkan orang. Orang dalam kubur dia boleh bangkit. Itu semua dengan bantuan syaitan, bukan hakikat. Jadi kita orang beriman, kita nampak ini Dajjal nipu. Dia macam hidupkan mak bapak kita lah. Betul. Jadi kita yang belajar ni, kita tahu ini soal ini apa, Dajjal lah. 40 hari saja kan. 40 hari, tapi hari yang pertama seperti setahun. Kira lah apa.
Hari kedua seperti sebulan, hari kedua seperti seminggu kan. Hari pertama seperti setahun, hari kedua seperti sebulan, hari ketiga seperti seminggu, hari keempat tu macam biasa, seperti mana hari biasa. Dia ataupun rasa kita yang macam setahun mungkin dalam satu Jarak setahun tu, ha? satu hari tu setahun. Setahun. Ini seperti itu. Maksudnya daripada mula terbit matahari sampai terbenam matahari tu, kalau ikut kiraan kita ni setahun, 365 hari ya. Tapi satu hari aku boleh buat tu, satu hari tu jarak dia 365 hari, sama macam kita, jarak panjang. Subhanallah. Okey. Terutama orang-orang yang munafik, yang menzahirkan dengan keimanan serta menyembunyikan kekufuran di dalam hati. Tapi munafik ni akan ikut betul. Sekarang ni kita tak tahu munafik ni kadang berlakon. Orang munafik ni kita sekarang ni, dia lebih Islam daripada kita. Orang lain semua tak Islam, dia lah Islam. Dia kata yang lain tu semua menunggang agama kan. Guna istilah tu. Sekarang istilah ni popular, istilah penunggang agama. Dia nak labelkan seorang tu, dia akan label. Pada saya lah, orang yang suka cakap orang penunggang agama tu munafik lah. Zaman ni Nabi tak ada, dia boleh berlindung di balik ni. Bahkan kalau kita pertikaikan keislaman dia tu pun, munafik dia tu pun, kita kata dia munafik, dia marah kita. Tapi berani perkataan tu. Kalau kita sama Islam, kita takkan label-label tu. Kalau anda kata Nabi ada pun, dia akan menjadi orang yang penentang utama Nabi. Kalau Nabi ada lah. Kalau Nabi tak ada, dia boleh berlindung di balik, dia lah paling sayang Nabi lah kan. Okey. Secara umumnya Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa menguji hamba-hambanya, sama ada ujian itu melalui ilmu. Ilmu pun Allah uji juga. Ada yang Allah sesatkan dia dengan ilmu dia. Macam zaman kita sekarang ada doktor, profesor, tapi sesat aja ilmu. Na'udzubillah salim. Sama ada Allah uji kita, sama ada melalui ilmu pun boleh Allah uji lagi jadi sesat. Harta kekayaan, kesihatan. Sihat Allah bagi, dia guna untuk lain, padahal sihat untuk ibadat, ketaat pada Allah, dia guna untuk benda lain, untuk maksiat pada Allah. Dan kefakiran, miskin pun aku uji juga, kaya pun aku uji juga. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, walnabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfuthi wath thamarat wa basyir sabirin. Maksudnya, dan sesungguhnya akan kami berikan ataupun kami bagi cubaan ataupun ujian kepadamu dengan sedikit ketakutan. Takutlah, apa benda yang kita takut, bab rezeki ke, bab kehidupan ke, apa benda, ujian, ketakutan. Kelaparan, ini tak ada makan, kekurangan harta, bisnes tak menjadi ke, kurang duit ke, ataupun dari segi jiwa, mati, hidup dan buah-buahan, ini hasil-hasil tanaman kita tak menjadi. Dan berilah kabar gembira, berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Ini dia nampak, ni ujian daripada Allah ni. Kalau kita sabar, akan bagi pahala, akan tingkat darjat kita. Lepas tu pasti Allah akan ganti dengan lebih baik berkat kesabaran kita. Allah ambil sikit harta kita sabar, Allah ganti dengan lebih baik. Okey, itu Dajjal habis. Ujian yang paling besar sekali di akhir zaman, Dajjal. Itu na'udzubillah min zalik, ramai akan jadi kupuh kalau ikut Dajjal. Okey, itu alamat besar. Ini semua alamat besar belakang ni, tanda-tanda besar. Alamat kedua itu besar, turun Nabi Isa ibnu Maryam alaihissalam. Turun Nabi Isa ibnu Maryam, Isa anak Maryam. Nabi Isa ibnu Maryam tidak dibunuh, tidak disalib, dan tidak mati pun. Dia diangkat ke langit, bahkan kekal hidup. Allah Subhanahu Wa Taala mengangkatnya di sisi, Allah Subhanahu Wa Taala mengangkatnya di sisinya kerana memuliakan bagi Nabi Isa alaihissalam. Firman Allah Subhanahu Wa Taala pada menyatakan kelakuan Yahudi. Okey, maksudnya, dan kerana kekafiran mereka terhadap Isa, orang Yahudi,
Dan tuduhan mereka terhadap Maryam, tuduh Maryam mak Isa ni berselingkuh lah, berzina. Dan kerana ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih. Orang Yahudi kata dia bunuh, kami dah bunuh Al-Masih ni. Pada dia dirupakan seorang, kami dah bunuh Isa putera Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Ada riwayat kata pengikut Nabi Isa tu, apa nama dia, salah seorang daripada Hawarin, dia tawarkan diri dia untuk ganti Nabi Isa tu. Bukan maksud ada setengah kata pengikut dia yang belot, bukan. Sebab dalam Quran pun Allah sebut semua pengikut Hawarin pengikut Nabi Isa ni, ada 10 orang, 12 orang macam tu. Semuanya orang yang ansar Allah, penolong agama Allah. Mustahil dia akan jadi orang yang kata apa, pengkhianat ke apa kan. Dia menawarkan diri dia untuk duduk diganti tempat Nabi Isa tu. Bila itu Nabi Isa orang angkat di langit, dia akan tukarkan muka kepada muka Nabi Isa. Dia yang disalib tu. Dia berkorban untuk Nabi Isa kan. Jadi orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka, sesungguhnya orang-orang yang berselisih faham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keadaan keraguan. Dia bukan bunuh dah keadaan yakin pun. Dia mengaku kata dia bunuh Nabi Isa, padahal dia pun, iyakah kita bunuh Isa ni? Dia pun tak pasti juga. Tapi dia kata dia bunuh Isa, padahal Nabi Isa tak dibunuh pun. Kecuali mengikut persangkaan belaka, sangka-sangka. Mereka tidak pula yakin bahawa yang mereka bunuh itu adalah Isa, tetapi sebenarnya Allah Subhanahu Taala telah mengangkat Isa kepadanya, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Okey. Nabi Isa tetap turun ke bumi. Nabi Isa akan turun ke bumi pada akhir zaman. Dalil yang demikian itu di dalam Al-Quran dan hadis. Adapun Al-Quran dalam 2 ayat, iaitu wa in min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautih wa yawmal qiyamah yakunu alaihim syahida. Tulisan kecil. Okay, maksudnya tidak ada seorang pun daripada ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya, Nabi Isa, sebelum kematiannya. Maksudnya daripada ahli kitab besok Nabi Isa turun, ada juga di kalangan orang Yahudi ataupun orang yang Nasrani akan beriman ketika itulah bila Nabi Isa turun. Ada sebelum Nabi Isa wafat. Dan di hari kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Nabi Isa akan saksi lah, yang beriman dengan dia tu. Okey, wajah al-istidlal daripada ayat di atas. Ini istidlal yang menunjukkan kepada ayat ganti nama domir tu pada mauti kembali kepada Nabi Isa AS. Maka maksud ayat tersebut sesungguhnya ahli kitab dari Yahudi dan Nasrani akan beriman dengan Nabi Isa dengan iman yang sebenar bahawa Isa adalah hamba Allah dan Rasul Allah dan kalimah Allah yang dicampakkan ke dalam diri Maryam. Isa akan kembali ke dunia untuk mendirikan syariat Islamiah dan hukum hakamnya berdasarkan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, bukan untuk membawa syariat yang baru. Nabi Isa tu bukan turun sebagai Nabi bawa syariat baru ke tak. Dia turun sebagai pelengkap kepada syariat Nabi Muhammad. Dia maksudnya menjadi umat Nabi Muhammad je, memperlengkapkan lagi. Maksudnya yang tak betul tu dibetulkan balik, dipatahkan salib, dibunuh babi, apa benda yang Arab semua dihapuskan zakat, harta-harta semua dirampas, dibagi sama rata. Jadi tak ada orang miskin. Dia turun sebagai pemerintah lah. Dia turun sebagai Pemerintah. Betul.
untuk betulkan syariat Nabi. Jadi dia rampas harta sekarang ni, harta tak dalam dunia ni apa semua tak sekata, kaya sangat, miskin sangat. Tapi Nabi Isa ni dia akan nak rampas semua harta, bagi sama rata, tak ada orang miskin. Jadi Nabi Isa akan hapuskan zakat. Dia kata, hari ni saya akan hapuskan zakat, tak ada orang miskin. Ayat ni membicarakan tentang turunnya Nabi Isa AS. Telah ditafsir oleh Ibnu Abbas, Ummu Salamah radhiyallahu anha, ditafsirkan juga oleh Qatadah, Ibnu Zaid Al-Azhari, Al-Hasan Al-Basri. Mereka ini dari ulama At-Tabi'in, dan yang lainnya daripada mereka. Itu ayat yang kedua. Okey. Tadi ayat pertama, dalil Nabi Isa turun. Firman Allah Subhanahu wa taala maksudnya, dan mereka berkata, manakah yang lebih baik, Tuhan kami atau dia Isa? Mereka tidak memberikan perumpamaan itu kepadamu melainkan dengan maksud membantah saja. Sebenarnya mereka adalah kaum yang suka bertengkar. Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang kami berikan kepadanya nikmat kenabian. Ini pokok Nasrani kata Nabi Isa Tuhan, dan kami jadikan dia sebagai tanda bukti kekuasaan Allah untuk Bani Israel. Dan kalau kami kehendaki, benar-benar kami jadikan sebagai gantimu di muka bumi malaikat-malaikat yang turun-temurun. Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Kerana itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu, dan ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Dan Nabi kata, ikutlah aku. Nabi Isa itu salah satu tanda adanya hari kiamat kan. Hari kiamat, dia akan turun nanti, pasti dia akan turun di akhir zaman. Dia akan bunuh Dajjal. Tak ada satu orang pun yang boleh bunuh Dajjal melainkan Nabi Isa. Lepas tu bila dah mati Dajjal, keluar pula Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj ni tak ada satu orang pun boleh bunuh. Nabi Isa pun tak boleh bunuh. Pada Nabi Isa ada kata tu, Imam Mahdi pun ada ketika tu, tapi tak boleh bunuh. Jadi berdoa pada Allah, Allah hantar satu penyakit datang, mati habis Ya'juj Ma'juj. Sebab dia terlampau banyak, berbilion mungkin, terlampau ramai. Tu kalau dia adalah hadis sebut, dia turun satu kumpulan dia lalu habis kering air, laut mula kering. Tasik Tabariyah, tasik dekat dalam Israel sana ni, Tabariyah pun kering. Lepas tu kumpulan yang kedua datang pula, dia kata bukankah sini ada air sebelum ni? Dah satu kumpulan satu dah minum habis dah. Ini maksud macam biasa ataupun ada cairan suar ataupun halus tu? Kita ada sebut sebelum ni, tengok dia muka surat apa. Ada tembok yang minum dia suar. Dia dalam hadis sebut setiap hari dia orang akan tebuk lubang tembok yang dibina oleh Zulkarnain tu. Zulkarnain tu agak campuran besi kan. Besi dan timah tu agak kuatkan tembok tu lah. Dia tak boleh nak lompat pun tak boleh. Jadi tiap-tiap hari dia orang tebuk lubang. Tapi bila Nabi kata, bila sampai daripada pagi sampai ke petang dekat maghrib tu, maghrib tu dia dapat lubang sebesar macam ni lah. Nabi kata sebesar macam ni kan. Sebesar macam ni tak apalah dia, bila azan bertutup balik, waktu maghrib tu tutup balik, bertutup. Sampai peringkat Allah nak lepaskan dia. Ketika tu ada salah seorang akan cakap, insya-Allah besok pecah ni, besok kita ada seorang cakap insya-Allah. Ketika tu lah Allah lepaskan dia. Dia keluar tu seperti mana Nabi sebut, seperti semut keluar pada sarang. Macam mana tu dia lalu. Asalnya kawasan tu ada pokok subuh hijau, dia lalu jadi so kita tengok contoh, kalau tengok filem Lord of the Ring apa kan, Ox apa kan, dia makhluk yang bertaring. Kat sini ada sebut, tengok itu. Ini kalau kita nak lukis boleh lukis mana dia, boleh imagine muka surat apa tu. Ini dikumpul daripada hadis. Dia mati lah. Ni
sifat Dajjal, muka surat 72 71. Sifat Dajjal. Ini lebih kurang daripada hadis dikumpul di sini. Rasulullah menjelaskan kepada kita setengah daripada sifat-sifat kejadian Dajjal ni. Setengah daripadanya pendek, dia pendek, gemuk, merah mukanya, muka dia merah mukanya, mungkin putih kemerahan ke kan. Buta, matanya sebelah kiri buta. Tubuhnya ditutupi oleh kulitnya keras, kulit dia keras. Atau macam kulit gajah, alam. Kulitnya keras. Timbul mata kanan, mata kiri tadi buta, mata kiri timbul, macam Nabi kata macam anggur keluar mata kanan tu. Kerinting rambutnya, mukanya buruk muka, dan kengkang kedua kakinya, jalan kengkang. Jalan itu lebih kurang. Lepas tu di antara kedua Nabi kata yang ada tulis kafir lah di antara kedua mata dia tu. Itu boleh lukis tu. Boleh lukis. Ada lukisan, ada semua. Ada orang buat lah. Banyak. Tambah dengan AI ni, dan AI boleh rasa masukkan tetap tu, AI boleh buat. Untuk kita nak membayang, jangan ikut dia kan. Jangan terbayang dia. Okey. Okey, dalil daripada al-hadis tadi, Al-Quran kata Nabi Isa akan turun, pasti akan turun. Daripada hadis pula, sesungguhnya banyak hadis-hadis yang membicarakan tentang akan turunnya Nabi Isa AS pada akhir zaman nanti. Setengah daripada hadisnya ialah hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, artinya, demi diriku di tangannya. Tangan ni bukan Allah ada tangan, masuk dalam kekuasaan Allah. Demi diriku yang berada dalam kekuasaan dia. Ini ayat mutasabihat. Selagi akan turun, maksudnya pasti akan turun pada kamu sekalian Ibnu Maryam, anak lelaki Maryam ni. Ibnu Maryam ni anak lelaki Maryam lah. Isa Ibnu Maryam, sebagai penghukum ataupun hakim yang adil. Dia akan memecahkan salib-salib, patah salib. Dia tak pernah ajar ni salib ni. Dia selepas, kata riwayat kata selepas 300 tahun lebih kurang macam tu, Nabi Isa diangkat 300 tahun, baru dia orang buat kitab macam-macam versi ni. Kitab macam-macam versi buat salib. So, Nabi Isa tak pernah ajar tu kan. Dia buat salib. Itu dia orang buat sendiri. Sebelum zaman Nabi Tak ada. Kata riwayat kata 300 tahun selepas Nabi Isa diangkat, baru timbul macam-macam Protestan, Anglican, Tanda Kristian. macam banyak mazhab dia lagi banyak begitu. Tapi dia kata kita mazhab kita pecah juga. Tak, kita bukan berpecah. Kita benda-benda cabang-cabang aja yang tak sependapat, tapi benda-benda yang pokoknya tak semua sepakat. Dia orang benda-benda pokok tu lah yang dia orang tak sepakat. Tak sepakat. Macam-macam mazhab tu. Ilmu dia banyak di tengah-tengah je kan. Dia bagikan kepada Protestan apa kan, macam-macam metodis. Okey. Ikut otak sendiri lah. Okey. Jadi dia patahkan salib-salib, membunuh babi-babi dan mengenakan jizyah. Babi-babi takkan ada dah. Tak ada orang bela babi. Kita ni masih betul ansur lagi babi. Sepatutnya tak perlu pun. Orang Islam tak perlu, biar orang kafir bela babi tu. Kau orang Islam nak menang ni, kau pergi import masuk dalam. Tak perlu bela benda-benda ni. Dan mengenakan jizyah. Jizyah ni cukai kepala lah untuk orang kafir. Cukai kepala lah. Macam kita orang Islam zakat. Orang kafir cukai. Kau duduk dalam negara Islam, dia kena bayar cukai lah. Dia panggil cukai kepala lah. Cukai jizyah ni cukai untuk orang kafir. Dia kena bayar. Ketika itu melimpah ruahlah harta sehingga tidak ada seorang pun mau menerima. Semua kaya lah kau. Semua jadi kaya-kaya. Hingga kan satu sejadah
ataupun satu sujud tu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Harta ni kata apa, semua dah kaya. Tak kena Jadi ibadat tu, satu sujud tu lebih berharga lagi daripada harta. Harta tak peduli lah. Dah banyak harta, ibadat je lah. Sekarang ni kita sibuk, ramai tertipu daya dengan harta benda kan, ibadat dia tinggal. Bagi dia sujud ni tak penting, tak ada faedah pun. Itu bagi orang tak beriman lah. Kemudian berkata Abu Hurairah, bacalah kamu semua jika kamu mahu. Baca apa ni? Wa in min ahlil kitabi illa liyu'minunna bihi qabla mautih wa yawmal qiyamah yakunu alaihim syahida. Maksudnya tidak ada seorang pun daripada ahli kitab ni Bani Israel lah, kecuali akan beriman kepadanya, kepada Nabi Isa sebelum kematian, dan di hari kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Bila Nabi Isa turun, ada di kalangan Bani Israel akan beriman dengan dia lah. Ada yang tahu, yang mana yang beriman dengan Nabi Isa tu, Nabi Isa akan jadi saksi di akhirat. Panjang kisah Nabi Isa ni, panjang. Berhenti situ lah. Nanti sambung kat mana? Sambung nombor 2 tu, hadis riwayat Imam Muslim, atas kali surah 80. Okey. 3 km 6. Allahu a'lam.